Oh. Hai guys, kita orang dekat Museum Terengganu. Aku punya kain untuk muat. Ni masuk ni. Tak ada. Hari ni kita orang keluar rumit. Macam beras tu, nanti kita keringkan. Tapi kalau orang dulu dia jemur lah, jemur ke panas. So, bila kita nak goreng tu pun kita panaskan balik. Macam ni sikit. Sepatutnya dia nampak, ni nampak ni. Tapi angin kuat so dia dia kembang. Dia UMT kau siapa? Biologi murid. Biologi murid. Suka tengok mana-mana. Biasa saja, bosan. Salah. Mungkin nak tokek. Nak barang ni. Siapa ni orang kali. Siapa barang tak ada. Alah, dah weh. Tuan ni. Aku takut. Dia bersih aku. Sudah berani. Apa? Bunyi dekat sini tu. Alamak. Tak banyak dia. Pada ada banyak kat atas. Katanya. Ada lalu. Satu ada hati kan bukan ah. Okey. Terima kasih. Tak pernah bagi tahu orang ni pakai orang ni. Tak tahu tak? Tak pernah. Alamak. Alamak. Tak. Okey, next. Tutup mata guys. Baru buka. Pada. Nak gulung. Okey dah. Ni buka. Mana. Awak. Yo. Lupa tak lupa. Mana tak pun. Bolehlah nak letakkan kain sayang. Okey. Naik lagi. Tak jauh ni. Okey dah. Pulang. Oh ni lah. Alamak. Oh my god. Okay, tutup mata. Mata. Okey, buka. Macam beko. Lah, buat tidur. Sudah hampir tau. Nanti. Jadilah, dia cakap tertinggal. Beli kerja stiker. Ya Allah. Alah. Beli kita. Dah cakap dah 4 lagi. Tak ingat. Dah dapat ni. Tutup mata.
something for you guys. Oh my god. Tutup mata. Tak. Okay, buka mata. Oh, Jadi hadiah sebenarnya. Oh, ni yang beli sebelum korang buat ni lagi. Tapi ada nama tu, kita tak tahu yang sebenarnya. bukan. Nak beli something kau ni dah tak sempat. Apalah, Bagi alamat rumah mana tu? boleh lagunya untuk masa hadapan. Ni Briana. Itu Mai Sarah. Oh. Apa tak tanya? Kami. Okey, kan nama. Lini dah tekan ke? Cuba tengok. Lini dah tekan yang tadi. Okey, dah tekan. Jap. Betul. Itu dah dulu, memang. Takkan kaki orang ni pula tak. Tak menunjuk kan? Menunjuk. Kalau nanti saya buatkan tak. Aduh, tengah dulu. Aduh, tak. Gantung. Okey, dah tak depan masing-masing. Apa dah masing-masing. Tadi dah. Sabar. Kita baca dulu. Okey? Sabar dulu. Oh, dia tengok apa? Dah buka ni. Buka dulu. Kata dia. Kata dia. Wey. Tengok buat sudah saya keluar. Aku dah ingat. Wow. Pak. Oh, yang itu ke? Dah banyak lagi tu. Pastinya tak apa. Bye korang. Oh, ni dah habis. All the best. Habiskan degree korang. Nanti FYP buat elok-elok. Carilah supervisor yang dapat membantu korang untuk berkarya ke masa hadapan. So, Oni nak ucapkan terima kasih untuk segala memori yang kita telah cipta bersama. Dan terima kasih kerana menjadi sahabat Oni yang sentiasa mendengar, yang sentiasa memberi bantuan, yang sentiasa memberi sokongan di mana saja Oni berada. So, Oni dah habis degree. Bye-bye korang. All the best. Good luck. I will miss you. Bye-bye. Hai. So, kita nak bagi ucapan dekat Oni dulu. Sedih lah juga sebab Oni dah nak habis and dia salah seorang kawan yang dapat dekat uni. So, I hope Oni do the best during dia punya intern and harap dia maju jaya lah di mulakan rezeki apa. Nanti rindulah tak ada orang dah ajak keluar. Yes. Dan kalau kita orang lepak pun Oni tak ada mesti rasa kurang. And harap Oni dapat apa ni, suasana pekerja yang okey lah. And sorry lah, suara tengah sorak sekarang. Tak cakap banyak kot. And untuk Lini pula, semoga Lini memudahkanlah segalanya and diperkuatkan hati lah sebab dia akan hadap satu sel lagi bila kita dah habis. Bila saya dengan Nusa dah habis nanti. So, harap-haraplah okey je nanti. And Nusa pula, harap dipermudahkanlah dengan hubungan orang sekeliling dan dapat tempat duduk yang okey. Dimulakan rezeki dari situ kan segi lagi kak. Saya tak tahu nak ucap apa lagi. Aduh. Semoga semualah dimulakan rezeki. Diberkatlah dalam pekerjaan study apa benda nantilah. Haraplah nanti bila dah kahwin semua jemput tau. Lepas tu haraplah nanti pun kita akan jumpa lagi walaupun dah habis degree. Sebab ada kan setengah orang dah kan lagi dah tak jumpa dah. Harap kita boleh lah jumpa lagi, hangout lagi macam ni. Dan korang lah paling yang saya sayang dan rapat dekat uni ni. Dengan orang lain yang tak pernah gaduh, tak pernah toksik ke apa. Korang yang paling yang saya bersyukur jumpa sekali dekat uni. Okay, saya cakap sorry lah pendek sebab tak ada cerita. Okay, bye-bye. Bye-bye Oni. Bye-bye semua. Okay, saya nak ucapkan cium macam hari raya. Okay, saya cakap untuk Oni dulu lah. Saya ucapkan good luck intern and then semoga maju jaya, semoga dipermudahkan segala urusan. And then kalau nak kahwin jangan terjemput. Saya sebagai orang Perlis nak rasa kenduri di Kelantan cik kan. And then kalau rindu saya jangan lupa chat or call. I always pick up your phone. And then my phone and then ni nak cakap apa lah. Cakap apa kau ni saya bakal merindui kamu. Tambah nanti yang 2 orang lagi tak apa, ada lagi Sam kan. Yang kamu lah ni. And then anda tahu nanti kan saya nak pergi Kelantan ke, maka saya roja kamu je. And then next kepada Lini,
Ini kamu ada setahun lagi, betul tak? Nusai dengan Yana terus ambil lagi. Dan ini saya ucapkan pula tadi jangan stres-stres. Setiap orang ada kelebihan masing-masing, actually Wahan. And then sama juga macam ni, Yana pun sekali lah, nanti nak kahwin jangan lupa jemput. And then ini tahniah atas diet anda. Saya sangat bangga because saya nampak perubahan dari before waktu kita SEM 1 lagi sampai sekarang. Saya nampak perubahan tu. Tahniah, saya ucapkan sangat hebat lah kamu. And then untuk Yana, kita SEM 5 last kan, kita nak intern. Saya cakap good luck juga untuk intern nanti, SEM depan dengan intern nanti. Apa lagi nak kata, sama juga kahwin tu jangan lupa jemput. Saya insyaAllah akan datang free. And then apa lagi nak kata, Yana, carilah lelaki yang betul-betul menyayangi kamu, cewa. And then itulah kepada semua, saya sayang kamu semua, sarangnya. Bye Oni. Okay, kepada Yana dan Nusai, jangan bye lagi sebab korang ada lagi dengan saya setahun lagi ke setengah tahun, dah tak ingat. Terima kasih sebab jadi roommate yang baik. Ni nak semua ke? Okay, kalau semua terima kasih sebab jadi roommate yang baik, yang sekufu, yang tak pernah gaduh besar. Kalau kita ada salah pun kita cakap elok-elok kan, kita cakap baik-baik. Contohnya macam dulu masalah aku Alam suka simpan Alam banyak-banyak. Okay, sekarang aku dah selesaikan masalah tu, terima kasih kerana melukuk dengan baik. Lini minta maaf dekat semua silap Lini, yang Lini tak ingat, Lini tak perasan, Lini rasa tu bukan salah. Faham tak? Dia macam tak sengaja. Kalau Lini ada salah, Lini minta maaf siap-siap. Okay, Lini sebenarnya tak suka perpisahan sebabnya ia akan menjauhkan dia. Tapi macam mana kan dunia kan, entahlah, degree ni syok sebab ada korang di antaranya. Okay? Korang lah pemula degree ni syok. Dari bilik ATB 213 tu, yang Lini bermula daripada ATB 213 tu, kita kenal daripada stranger, totally stranger, walaupun Yana dengan Oni tu orang Kelantan dan Nusai orang Perlis. Lini kiranya dulu Lini masih ada stigma dengan apa, orang Kelantan ni dia nak siap kita je. Faham tak? Lepas tu korang Yana dan Oni buktikanlah benda ni bukannya atas semua orang. Benda ni tengoklah dia nak macam mana kan. Okay, lepas tu kita tak pernah pun cakap bahasa Kelantan sebabnya Lini tak pandai cakap Kelantan dan Nusai orang Perlis. So kita cakap bahasa luar. Sampai orang ingat orang luar ke? Yelah, luar daripada Terengganu lah kan. Lepas tu dekat Oni, terima kasih sebab sangat memberi motivasi. Sebab tadi hari-hari tanpa gagal di atas meja, dekat meja study. Benda tu memberi motivasi lah. Kalau Yana, terima kasih sebab Asyik bawa kita orang jalan-jalan dengan kereta anda tu kat belakang tu. Lepas tu terima kasih tumpangkan pergi balik mana-mana. Faham tak? Dia macam tak kira kita orang bayar tau duit minyak, kita jangan tak bayar duit minyak pula. Dekat Nusai, terima kasih sebab masih mengekalkan nombor 8 di antara Perlis tu. Nusai dia tak sebaik kita orang, tapi dia punya pemikiran sedikit sama dengan apa yang kita orang fikirkan. So kita orang sangat sekufu. Okay, lepas tu dia cakap apa ni, ni pertemuan terakhir kita lah berempat. Bukannya memanglah kita akan jumpa lagi Nusai dengan Yana, tapi dia macam dah tak complete lah empat tu. Sebab tu adanya video macam ni. Okay, sebab ini je peluang je. Okay, lepas tu kita boleh keluar tapi dia akan rasa lah ketidakadaan, oh ni tak ada tu, aku nak bersihkan nangis. Entahlah, yang pasti Lini sangat-sangat bersyukur dekat Allah sebab Allah hadirkan korang dekat dalam hidup degree ni. So kita enjoy. Bye. Lupa satu perkara lagi. Dekat dalam group ni je, orang masih memanggil aku sebagai panggilan Lini dan aku sangat suka. So dia jadi macam special. Orang sekarang dah panggil aku Mai balik kan. So macam diorang tak pernah panggil aku Mai. So
So diorang dah termasuk dalam kalangan special sebab masih memanggil aku Lini. Dan terima kasih kerana memanggil aku Lini. Bye. So I will miss all the moment we create together. Kita balik Kelantan sama-sama, kita nyanyi dalam kereta sama-sama, kita pergi situ, kita pergi sini sama-sama. So I will miss the moment we create together. So all the best guys. Lepas ni dah susah kita nak jumpa. Kalau rindu, kalau nak keluar mana-mana, jangan lupa ajak. So kalau nak kahwin, jangan lupa ajak. So bye bye guys. So, okay, Oni nak nyanyi satu lagu which is bye bye guys, all the best. Bye bye. I will miss you guys. Salam. Okay, dah. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, Oni. Bye Oni. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you, Oni. Jumpa lagi Good luck. di lain hari. Bye.